Dia ubi ni ambil daripada kampung Kelantan. Oh. Sini tak ada. Sini tak ada Saya nak buat tak pandai. Kalau mi celup saya pandai buat. Ni nama dia putu halba. Kalau orang Kelantan panggil kuih dalam kain. Makanan tradisional Kelantan. Ni tepung apa? Tepung ubi. So dia lain lah daripada putu piringan. Lain. Ni tepung ubi. Yang gula ni gula apa? Gula Melaka campur gula putih. Putu dalam kain. Kuih. Putu dalam kain. Kuih dalam dalam kain. kain. Tepung ubi. Lepas tu kukus. Lepas tu kukus dia sini. Tak pernah jumpa kali pertama. Ya, ni makanan orang Kelantan lah. Makanan yang kelapa Ya, kelapa. Macam ni jual berapa harga kak? RM5. 4 biji RM5. Selagi dia ada lah. Selagi dia ada lah. Sampai musim dia lah. Kalau dah tak ada musim dia tak ada lah.